Oh my god, guys, look at me. So sekarang ni Cik Lily dapat fish and chip daripada The One Finger. So guys, nak tahu ons tak ons, jom kita try. Sebab when it's come to western, saya sangat cerewet. Saya akan makan western dekat tempat yang sepatutnya sahaja, okay? So first, dia ada fish 2, dia ada lemon, fries, and yang paling penting dia ada tartar sauce ni lah. So nak tahu ons tak ons untuk fish and chip ni, kena tengok dia punya tartar sauce dia. Tartar sauce dia jadilah, okay? So dia ada bagi juga sauce ni, I all akan letak kat tepi lah. So guys, jom kita try. So Cik akan letak sos dulu kat tepi. Yang penting lemon ni. Lemon ni paling wajib. Kalau Cik Lily banyak ni memang dah cukup lah. Kalau untuk saya kena satu lagi lemon. Actually dia letak dekat dalam dia punya container dia lah. Tapi sebabkan saya nak tunjuk dekat you all, saya letak kat dalam pinggan supaya korang boleh nampak portion dia banyak. Apa penting fresh dia banyak dan dia punya tartar sauce dia pun full, penuh. Let's eat guys. Bismillah. Wow. Macam kita diet ni kat restoran guys. Kemain kau. So dia kena letak mikrofon kat sini supaya korang dengar. Benda ni dah ada lah bunyi crunchy, tapi korang kena dengar lah. Kita try dulu dip kat dalam dia punya tartar sauce dia. Bismillah. Sedap babi. Super sedap. Sedap. Saya dah expect sebenarnya. Sedap dia. Jujur sedap. Tartar sauce dia sedap weh. Bayangkan fish and chip ni saya dapat daripada petang tadi dan sekarang ni it's almost 11 o'clock. Lagi 10 minit nak pukul 11 malam. Dan saya just panaskan kat dalam air fryer and surprisingly taste dia sumpah weh. Sedap. Dia punya fish dia tu lembut weh. Fresh dia jangan kata lah. No doubt. Fresh dia besar. Fresh dia tadi masa keluar daripada air fryer pun aku dah makan ngap, memang sedap. Biasa fries kalau dah lewat makan, confirm tak sedap. Tapi fries ni pun sedap. Tak kisahlah pasal fries. Yang saya kisah seperti ni, dia punya tartar sauce dia sedap. Sedap. Dia bukan sebab saya lapar ke pun, dia bukan. Orang kata kalau dah sedap juga. Okay? Tolong tambahkan lemon je untuk saya. Sekejap. Saya nak menikmati, saya letak kat tepi ni lah. Sumpah weh. Saya dah expect sebenarnya dia boleh dapat rasa macam ni sebab biasa saya makan kat kedai. Susah lah nak makan yang betul-betul memang untuk fish and chip. Tapi hot ni memang betul-betul yang memang kelas hotel 5 bintang. Okay? Ikan dia lembut weh. Ikan dia dok garing langsung. Ikan dia lembut. Contoh kalau saya makan lepas pada dimasak tadi tu, mungkin kulit dia ni crunchy, kat dalam dia lembut. But sekarang pun sedap weh. Ikan dia lembut. Sangat lembut. Seriously. Weh, sumpah sedap. Sedap dok. Acik dok. Saya nak makan je. Saya tak ada benda-benda lagi nak review. Sebab saya rasa benda ni memang sedap. Perfect. Kalau nak selesai komen juga, berapa bintang? 9.5/10. Tinggi tau. Lagi 0.5 tu kenapa? Lagi 0.5, Homer